Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang saya ucapkan kepada semua yang telah join Sawadee AI Academy. Okey, so Sawadee AI Academy ni ialah pusat untuk mereka yang nak belajar macam mana nak membuat video AI yang mereka kepada mereka yang membuat affiliate, pada mereka yang rasa nak jadi content creator, pada mereka yang memang suka buat movie. Tempat ini ialah khas untuk mereka. Okey, jadi saya ucapkan tahniah dan selamat datang kepada yang join Sawadee Academy. Okey, so kelas ini ialah percuma 100%. Okey, untuk yang tak awal ni lah, saya tak ada charge apa-apa. Saya just nak mereka semua ni tahu kat sini ada satu tempat, okey, untuk dapatkan kredit secara percuma, dan tempat untuk mereka buat semua karya-karya video AI di dalam satu tool sahaja. Okey, so dalam video yang pertama ini kita ada semua 6 video. Okey, so saya cerita dulu yang apa yang outcome daripada video ni supaya korang tahu dulu betapa pentingnya korang tengok sampai habis video yang pertama ni. Okey, so firstly bila korang start je, okey, masuk benda ni sebentar ya. Okey, selepas korang dapat link daripada saya, link Telegram yang saya bagi tadi, okey, paparan akan keluar ialah seperti ini. Okey, so bila keluar seperti ini, okey, apa yang perlu dilakukan, korang pergi terus tekan butang menu ni. Okey, pergi terus tekan butang menu. Okey, and terus pergi kepada start AI content creation process. Yang lain-lain semua tak payah kacau, tak payah tengok, tak penting pun. Yang penting kau perlu tengok ialah start AI content creation process saja. Okey, so dalam ni, okey, kita ada semua 13 model AI. 13 model AI yang mana korang boleh guna untuk buat video. Okay, tapi saya takkan cerita lagi untuk cara macam mana nak buat video. Saya cuma cerita pada video kali ni apa kita punya function yang ada di dalam Sawadee AI Academy. Okay, yang best dalam Sawadee AI Academy ni kita combinekan semua, nak buat video, nak buat gambar, okay, nak buat UGC. Okay, tapi yang UGC ni saya tengah maintain lagi, saya tak boleh nak buka lagi. Tapi dalam sawadeevid.com, okay, yang tu kita ada buat UGC, tapi tu saya takkan cerita, tak ada sentuh dalam ni. Okay, nak buat edit video boleh. Okay, and then kita nak buat create avatar boleh. Okay, avatar ni maksudnya korang nak buat korang punya karakter korang berdasarkan apa nama tu kita panggil, yang mana yang korang nak buat sendiri muka korang. Okay, upscale video ni bermaksud korang nak mencantikkan video korang daripada HD ke 4K. Okay, upscale image pun boleh, remove background pun boleh. Contoh pada mereka yang nak bagi kosong background belakang. Okay, text to speech ni ialah kita buat gunakan 11 labs. Okay, maksudnya kita nak buat suara kita ataupun suara orang lain, nak buat kita punya teks kita tu nak buat jadikan suara. Motion control, okay, ialah untuk kita copy pergerakan daripada video, lepas tu kita masukkan kita punya karakter. Lip sync ni ialah contoh kita buat video yang contoh kita sekarang ni ialah kita nak buat video tu bercakap. Kita ada gambar tu kita nak bagi video tu bercakap ikut kita punya skrip kita. Okay, ni ialah lip sync. Maksudnya suara akan mulut kita akan ikut macam skrip tu. Okay, so kita ada lagi video to prompt, and then text to music. Text to music ni ialah kita macam guna Suno tu kegunaan dia ialah untuk kita buat lagu. Okay, and kita ada image to prompt.
Okay. Benda dua ni penting lah. Video terpeluang dengan Mr. Peluang ni contoh saya beritahu kita ada video yang nampak menarik. Kita nak tahu apa prompt dia. So kita just copy dia punya video kat sini. Copy, lepas tu kita paste and nanti dia akan keluarkan prompt. Kita boleh buat video tu sebiji macam dalam yang kita tengok tu. Okay. Voice changer ialah kita tukar kita punya suara kita. Okay. Contohnya kita nak kita punya suara kita ni daripada suara yang ada tu ke suara kita. Tu contohlah voice changer ni. Okay. Alright. So dalam ni, okay, saya nak ceritakan dulu. Dia ada kredit. Okay. Kredit yang mana kita kena guna, yang kita kena ada untuk kita buat setiap image ataupun video. Tapi tak mahal pun video setiap kredit tu. Okay, saya bagi tahu dulu setiap harga dia. Okay. Dia lebih kurang macam ni lah. Senang kata satu kredit harga jatuh dia 70 sen. Tapi saya akan kira untuk bawa masa ni semua yang ada ni 50 sen sahaja. So bermaksud korang, okay, contoh kalau kata kita nak buat satu video kalau contoh satu kredit ni, kalau satu kredit ni 50 sen, kalau 0.5 bermaksud 25 sen. So grok, Sora semua harga dalam lebih kurang 25 sen untuk setiap kredit, untuk setiap video. Bagi saya tu murah lah berbaloi sebab korang semua kena tahu bila kita nak buat satu-satu gambar ataupun video dekat luar sana, korang kena subscribe. Okay, ada yang kena subscribe sebulan, ada yang boleh subscribe seminggu, tapi kebanyakannya sebulan lah. Kalau nak jimat biasa setahun terus. Tapi yelah, kita ni bukannya hardcore sangat guna buat benda ni. So bagi saya lagi mudah kita guna sistem per kredit. Nak guna baru kita top up. Macam kita handphone. Okay. So sama je. Okay. So ni ada banyak pilihan. Setiap video ada tools dia. Setiap gambar ada tools dia. Masing-masing ada kelebihan dia sendiri. Okay. Alright. So dalam ni lagi korang kena tahu ialah untuk top up, korang kena bagi tahu kat saya lah. Korang kena inform saya. Contoh panggil saya dok saya nak top up. Okay. So daripada situ saya akan terus top up bila dah bank invoice saya. Tunggu saya buat sistem mana nanti korang boleh top up sendiri dekat website. Tapi buat masa ni kita hanya buat secara manual dulu. WhatsApp saya akan top up. Okay. So nak check kredit, tekan kredit. Dia akan keluar kat sini berapa banyak kredit balance yang tinggal. So kat sini saya sendiri pun tinggal 18. Tapi kalau apa nama nak top up, bagi tahu saya je, saya akan turun top up dan saya akan automatik tambah kat sini kredit korang dekat dalam sistem bot. Okay. So yang lain-lain kat sini korang tak payah pusing dah, tak ada apa pun. My referral. Okay. Ni pun korang akan tahu juga. Sistem my referral ni ialah sistem di mana korang boleh share link korang. Lepas korang dah daftar ni, secara automatik korang boleh share link korang. Okay. Buat masa ni untuk yang sistem referral ni untuk mereka yang daftar join Sawadee AI Academy, sawadeevid.com, yang bayar RM50 tu baru boleh dapat layak untuk buat referral ni. So kalau korang tengok, kalau korang buat pun korang akan dapat automatik, tapi bonus tak dapat lah. Okay. So memang akan dapat 5% setiap kali korang top up. Setiap kali ada bawah user yang top up bawah korang. Okay. So selain daripada tu, korang akan dapat juga referral sebanyak RM20 untuk setiap mereka yang daftar di bawah link referral korang. Okay. So kita ada dua commission. Satu commission ialah referral pengenalan. Yang kedua ialah referral bonus 5% setiap kali ada user daftar. Secara sekali ada user yang akan top up. Okay. So faham lah kita ada commission juga. Selain korang boleh buat video dan gambar di sini. Okay. So saya rasa itu sahaja untuk pengenalan ni. Saya akan pergi ke Okay, sekejap.
Okey. Okey, ada dah. Itu saja untuk ni. So daripada sini kau dah nampak dah macam mana cara untuk check kau punya apa nama tu? Berapa kredit, and then kau boleh tengok okey apa nama macam mana nak masuk dalam sistem Sawadee ni. Okey. So itu saja untuk video kali ni. Kita akan berjumpa di next video. Assalamualaikum.